warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengajar Hussein. Untuk bahagian A, demografi komuniti, projek STEM Outreach opsi seseri ini melibatkan selama 78 orang responden. Pecahan demografi ini terbahagi kepada dua, iaitu pelibatan tingkatan 4 dan tingkatan 3. Selama 44 orang pelajar tingkatan 4 dan selebihnya iaitu 34 orang pelajar daripada tingkatan 3. Menarik untuk diperhatikan apabila ditanya mengenai keterlibatan mereka tentang aktiviti fizik di luar bilik darjah, iaitu majoriti selama 7 orang tak pernah terlibat dengan aktiviti fizik di luar bilik darjah, manakala selebihnya iaitu 21 orang lah yang mempunyai pengalaman aktiviti luar bilik darjah. Ini menunjukkan terdapat ruang yang besar untuk aktiviti penggayaan STEM diperkenalkan kepada komuniti kita. Melalui analisis keperluan di bahagian B, kami mengenai pasti beberapa cabaran utama yang dihadapi pelajar dalam subjek fizik. Masalah praktikal yang dilaporkan dan salah faham konsep melibatkan 41 orang pelajar, diikuti dengan masalah kurang latihan dan kurang aktiviti hands-on. Apabila diteliti mengikut topik konsep batu dalam penuh, mencatatkan kekerapan tertinggi sebagai tajuk yang dirasakan paling sukar oleh pelajar iaitu seramai 46 orang. Dari sudut sikap dan minat pula, analisis bahagian C menunjukkan terdapat segelintir pelajar yang masih ragu-ragu terhadap minat mereka. Sebagai contoh, bagi soalan 3, terdapat seramai 30 orang pelajar yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap minat mereka, manakala 29 orang lagi berada pada tahap neutral. Ini menjadi petanda bahawa pendekatan yang lebih interaktif amat diperlukan bagi menarik minat mereka semula. Bagi menangani isu ini, cadangan aktiviti STEM Outreach telah dirangka berdasarkan maklum balas yang terdapat di bahagian D. Majoriti pelajar iaitu seramai 60 orang pelajar memilih untuk aktiviti ini dalam berbentuk eksperimen, dan seterusnya 46 orang pula memilih supaya aktiviti ini dilakukan secara demonstrasi, dan 33 orang lagi berminat dalam permainan ataupun kuis. Untuk memadankan keperluan ini dengan topik yang sukar tadi, kami akan memberikan penekanan khusus kepada topik cahaya dan optik. Topik ini merupakan antara yang paling ingin diterokai oleh pelajar dengan seramai 27 orang telah memilihnya sebagai fokus utama. Melalui pendekatan hands-on dan eksperimen cahaya ini, kami berharap projek STEM Outreach ini dapat memberi impak positif dalam memantapkan kefahaman konsep serta meningkatkan minat pelajar terhadap dunia fizik. Melalui pelibatan saya dalam projek satu masyarakat ini, saya memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mengaplikasikan pengetahuan fizik ke dalam situasi sebenar serta menarik minat pelajar terhadap bidang sains STEM.
Projek ini memberi peluang kepada saya lah untuk melihat bagaimana pendekatan pembelajaran interaktif berasaskan aktiviti di luar meja belajar ataupun kita sebut sebagai hands-on dapat meningkatkan kefahaman dan minat belajar terhadap konsep-konsep. Sepanjang pelaksanaan projek di sesi itu, saya juga mempelajari kepentingan kemahiran komunikasi, kesabaran dan menyampaikan ilmu kepada pelajar untuk tahap kefahaman berbeza. Kalau tak faham, kita terangkan lagi dan lagi sampai pelajar tu faham. Nilai satu seperti kerjasama, tanggungjawab, sikap saling menghormati dapat dipraktikkan dengan baik melalui interaksi bersama rakan kumpulan dan juga komuniti sasaran kita, iaitu pelajar sesama pada kali itulah. Secara keseluruhan, projek satu masyarakat ini telah meningkatkan keyakinan diri saya untuk kesedaran tentang peranan pendidikan sains dalam membentuk pelajar minat, untuk membentuk pelajar supaya mereka minat dan menerima pelajaran dalam bidang sains atau cakap sains lebih, sains dan STEM lah. Pengalaman ini memberi impak positif kepada perkembangan diri saya dari segi akademik, sosial dan saya boleh perhatikan apabila saya jadi guru fizik sebagai pendidik nanti. Kesihatan masyarakat bersama pelajar ini memberi pengalaman penting dalam membentuk identiti sebagai insan profesional. Melalui interaksi, bimbingan akademik dan aktiviti hands-on, saya dapat mengaplikasikan kemahiran komunikasi, pedagogi dan pengurusan masa yang baik. Program ini juga meningkatkan empati, kesabaran dan kesedaran bahawa tugas guru melibatkan penyampaian ilmu serta pembentukan sasaran pelajar. Secara keseluruhan, pengalaman ini mengukuhkan motivasi dan keinginan saya untuk menjadi guru berintegriti, beretika dan mampu membimbing generasi masa hadapan. Sebagai refleksi, melalui projek ini, saya mengukuhkan atribut guru khususnya dari aspek profesionalisme dan komunikasi berkesan. Sebagai perantis guru, saya belajar menyesuaikan aras penyampaian bagi memastikan konsep STEM yang kompleks menjadi mudah difahami dan menarik. Pengalaman ini menguji daya kreativiti dan kesabaran saya dalam mengendalikan aktiviti sekaligus memupuk sifat kepimpinan dalam membimbing pelajar. Secara keseluruhan, program ini telah membina keyakinan diri saya untuk menjadi pendidik bukan sahaja mahir dalam subjek, malah peka terhadap keperluan komuniti. Belajar pasal fizik dan faham banyak benda lah hari ini. Hari ini semua cikgu sangat membantu kami semua belajar fizik dan lagi faham dengan yang mendalam. Walaupun basic knowledge macam ni, dia still faham dengan lagi dalam. Lepas tu banyak guru-guru. Okey, tu juga. Lepas tu SPM hari ni semua biasa-biasa. Hi. How about my book today? It was so fun. I love What you learn from my book? dapat main dengan kita play about the light, and it was so fun because you can see the reflection of the light, and it was very fun and because it was so interactive, and we had so much fun as we teamwork and we know the definition of reflection and total internal reflection. You enjoy? Yeah, it's so fun. I enjoyed it so much. Lepas tu dapat banyak gula-gula, so best ni lah. Jangan makan banyak gula-gula. Drink sweet. No. Bye.